Korang tengoklah aku punya monitor ni nampak suram je kan. Tapi bila aku on button tepi ni, korang tengok. Dah tak suram dah kan. Nampak ceria je. Okey, lampu ni sebenarnya dia ada beberapa mod lah. Macam ni aku pasang mod yang bagi nampak macam lampu raya sikit lah. So dekat dia punya remote ni dia ada button untuk mod, on off dan juga untuk ikut bunyi muzik. So nak tukar dia punya lighting effect, korang tekan je button mod tu. Beberapa kali ikutlah sampai korang jumpa mod yang sesuai dengan korang. So yang ni adalah screen light synchronization ambient light. Lampu yang korang tengok dekat belakang monitor aku tadi tu. So apa yang korang akan dapat macam biasa, satu user manual. Dia dah siap set macam ni dah untuk lampu. Lepas tu dia ada dia punya controller dan juga USB plug ni. So nak guna tu korang just cucuk je dekat mana-mana port USB yang ada dekat korang punya PC, terus boleh guna. Kiranya macam just plug and play je lah, terus function. So macam nampak lebih menarik kan. Korang punya setup pun nampak lagi kemas. Kalau korang berminat untuk dapatkan, link aku dah sediakan.